yang ada EasyBoard daripada tahun lepas boleh gunakan EasyBoard tahun lepas. Sekolah-sekolah yang first time, kali pertama menyertai Olimpik akan dibekalkan EasyBoard. Okay? Akan dibekalkan EasyBoard untuk mereka bertanding dan berlatih dan bertanding. So ada masa latihan, ada masa bertanding. Yang bagusnya di zon timur ini, semua di satu lokasi. Kalau kita bandingkan dengan zon selatan hari itu, cikgu-cikgu pening sikit. Saya pun sakit kaki lah. Kena jalan pada 3 tempat berbeza jauh-jauh. So zon timur di UMPSA dan juga di UMPA semua pertandingan di satu lokasi. So cikgu-cikgu pun bolehlah pantau anak-anak dengan lebih selamat pada satu tempat. Okay. So yang ini untuk pertandingan cabaran EasyBoard. Okay. Untuk cabaran FC1 sekolah menengah, sekolah rendah, yang ini laptop dan miniboard disediakan ya. Laptop dan miniboard disediakan. Dan seperti tahun lepas juga ada peta, ada tugasan. So, pelajar-pelajar kena bawa robot mereka daripada point A ke point B, dari point A ke point B, okay, menggunakan pengatur cawan sebanyak cikgu-cikgu dah biasa dengan FC1 ini. Tapi kalau cikgu-cikgu tak biasa, of course akan ada masa untuk budak-budak berlatih juga. Ada masa untuk budak-budak berlatih. Okay. So ini untuk cabaran FC1. Okay. Cabaran drone dibekalkan. Kalau ada drone sendiri, kita tak ada masalah. Tapi kita pakai drone Light B. Yang ini peserta-peserta kena bawa laptop sendirilah. Di mana boleh tolong bawa laptop sendiri. Alat tulis, memang kami nota buat pengiriman dan sebagainya. So kalau mereka ada alat tulis atau sebagainya, better untuk mereka. Okay. Peserta kena buat board manual dengan autonomous lah untuk cabaran ini. Okay. Robot tempur sekolah menengah, sekolah rendah pun sama konsep dia. Cuma pertandingan dia beza sikit. Untuk sekolah rendah dia kena objek itu paling berdekatan dengan sasaran. Untuk sekolah menengah dia kena tolak bobot lain keluar daripada sasaran dia. So yang ini yang kita mohon dan pastikan pelajar-pelajar bawa telefon Android. Okay. Dan saya rasa saya akan kontak balik Linda, mereka dah boleh masuk bengkel peringkat negeri tak? Okay. So sepatutnya menggunakan akses yang ada di laman techolimpik.my. Peserta-peserta sudah boleh masuk bengkel peringkat negeri. Bengkel peringkat negeri ini lain daripada saringan. Di sini ada segala persiapan, tugasan saringan dan sebagainya ada di sini. Okay. So kita galakkan kalau nak menang, kalau budak-budak adik-adik nak menang, anak-anak cikgu nak menang nanti, pastikan mereka menghabiskan sedikit masa untuk melalui semua modul-modul atau semua nota-nota yang ada di bengkel. Bengkel. Okay. CSI juga kita ada, perbezaan dia tahun lepas 4 peserta. Tahun ni lebih intensif, kita ada 2 peserta setiap pasukan. So peserta-peserta akan pergi ke kawasan-kawasan yang berbeza, mengambil bukti dan sebagainya dan cuba menyelesaikan sebuah kes. Cikgu Maslina, robot kena Light B sebab dia ada function laser dengan function beban, mengambil dan menjatuhkan beban. So 2 function itu buat masa ini di pasaran cuma robot Light B yang boleh buat. Kalau tak ada robot dibekalkannya. Again, Techolimpik ini program untuk rakyat daripada Kementerian Musti, Kementerian Sains dan Inovasi. So kalau tak ada drone, jangan risau. Tak ada robot, jangan risau ya. Dan ada masa sebelah pagi itu untuk mereka biasakan diri menggunakan robot dan drone tersebut. Okay. Untuk sekolah menengah lebih kurang sama. Cuma yang beza dia adalah sekolah menengah ada WEC. Ada 3 pertandingan berbeza. Satu ialah kereta roket. So kereta roket speed dia akan dibekalkan bersama dengan bahan-bahan yang diperlukan. Dan of course dari situ pelajar-pelajar akan membina roket dan menguji kereta roket mereka menggunakan gas CO2. Okay. Itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat best. Okay. Kita juga ada untuk sekolah menengah ceritakan 3D. Yang ini tolong pastikan laptop dibawa. Okay. Dan file. Linda, untuk 3D pen mereka bawa G-code ke STL? Mereka convert ke kita convertkan?
Mereka bawa STL lah. 3D printing mendengar dia STL. STL. Kita tolong convert kan, mereka tolong convert. Okey. So yang penting ini untuk mengelakkan kesilapan yang cikgu-cikgu yang ada pelajar-pelajar terlibat dengan cabaran 3D, pastikan pelajar-pelajar belajar. Okey. Belajar di modul kita, cara nak tukar file STL kepada file G code. File STL kepada file G code menggunakan spesifikasi yang kita berikan. Kalau mereka tukar untuk spesifikasi printer yang lain, nanti printing mereka tak jadi. Okay, printing mereka tak jadi. Dan kalau boleh tu, kalau mereka dah tukar pun, sebelum mereka printing, mintalah bantuan pegawai-pegawai yang ada di tempat 3D pen pada hari pertandingan untuk semak G-code mereka. Pastikan mereka bawa untuk printer yang betul. Ini sangat-sangat penting untuk cikgu-cikgu yang terlibat dengan 3D pen. 3D printing, sorry. Untuk WEC, kita of course ada pertandingan. Mereka akan rekatkan satu prototype. Untuk WEC, tak ada siapa-siapa tahu apa yang mereka akan design. Okay, mereka cuma akan tahu pada pagi pertandingan tersebut. Dan mereka ada masa 3 jam untuk design dan pitch. Okay, of course akan pengujian jugalah. Prototype mereka kena berfungsi dan prototype mereka akan diuji. Okay. Belia, kalau kita ada pelajar-pelajar belia, so kita ada 3D. 3D tu semua orang ada tema yang sama dan mereka akan design dan print di tempat pertandingan. Tema dia berkaitan dengan F1. Tahun ini tema dia Zon Timur berkaitan dengan F1. Dan Ideonaton di mana mereka boleh bawa apa-apa idea mereka ada, poster, prototype dan sebagainya. Dan letak di tempat yang disediakan. Okay. Untuk pertandingan belia masih terbuka. Kalau cikgu-cikgu ada peserta belia, cikgu-cikgu masih boleh daftar peserta belia. Okay? Peserta belia masih terbuka, dia tak ada apa-apa kuota. Okay? So, mohon peserta-peserta belia, kalau ada sekolah-sekolah ada pelajar Form 6, Matrix, KV dan sebagainya, tolong daftarlah untuk belia. Masih sempat daftar untuk belia. Cikgu Nawa, pertandingan untuk Pahang dan Terengganu. Memang dia di UMPSA Gambang. Memang di UMPSA Gambang je. Di Kelantan di UMK Bachok. Okay. Dan saya akan kongsikan lah. So ini untuk pertandingan Zon Timur 1, Pahang dan Terengganu pada 19 dan 12. 19 sekolah menengah, 20 sekolah rendah dan belia. Dia berlaku di kompleks sukan. Okay. Kompleks sukan. Semua pertandingan di kompleks sukan. Nanti kita akan kongsikan juga tempat-tempat untuk parking bus dan sebagainya. Okay. So, semua pertandingan berlaku di dalam kompleks sukan, termasuklah pertandingan walking dan majlis perasmian dan sebagainya. So, di kompleks cukup besar, cukup luas dan cukup selesa untuk semua peserta yang akan hadir. Dijangka dalam setiap hari itu ada lebih kurang 1,000 lebih peserta, guru dan sebagainya yang akan hadir untuk pertandingan Paralimpik. Okay. Dan di luar kawasan dewan itu ada kemah, kita akan pasang kemah. Dan kemah ini tempat makan lah, tempat makan sarapan pagi, tempat makan lunch, breakfast dan lunch. Untuk cikgu-cikgu daripada Kelantan, kita akan bertemu di UMK Campus Bachok dekat Dewan Tunku Chancellor yang betul-betul sebelah library. Ini untuk Kelantan. Okay. So, semua pertandingan Day 1 dan Day 2, Kelantan sehari aja. So untuk Kelantan, semua pertandingan di dalam Day 1 ini. Okay. Ada di luar itu ada kawasan walking, ada kawasan showcase. Okay. Cuma kita minta bantuan. Okay. Untuk kita berhati-hatilah sebab dia UMK dia tak flat. UMK dia tak rata. Dia ada level 1, level 2 dan sebagainya. Okay. Cikgu Atirah, untuk kereta roket, semua bahan-bahan binaan kereta roket disediakan. Tapi kalau budak-budak nak bawa stiker, nak bawa cat untuk cantikkan, sangat-sangat digalakkan ya Cikgu Atirah. Okay. So ini di UMK nanti. Okay. So ini jadual pertandingan. Okay.
Ini jadual pertandingan. Okay. Dan of course pertandingan-pertandingan ini, jadual ini kita akan share dalam kumpulan Telegram dan sebagainya juga. Okay. So setiap pertandingan tu ada sesi. Setiap pertandingan tu ada sesi. I rasa menjelang ujung minggu ini, kita akan kongsikan. Please disable annotate please. Okay. Kita akan kongsikan peserta mana di sesi yang mana. Cuma pertandingan 3D dan WEC dia berjalan serentak. Pertandingan 3D dan WEC dia berjalan serentak sepanjang hari. Mereka datang pada pukul 9 pagi, terus akan bertanding sampai petang ya. Okey. Okey, untuk pertandingan kereta roket pun dia ada 2 sesi dia sebelum mereka berlumba. Okey. So, semua pertandingan ada sesi-sesi dia. Okey. Both di Kelantan dan juga di Pahang nantilah dia ada sesi-sesi dia. So day 1 dan day 2. Dan untuk majlis perrasmian untuk negeri Pahang dan Terengganu akan berlaku pada hari kedua. Okay, hari pertama di sebelah pagi. Melibatkan Exco negeri Pahang dan VIP lain. Untuk bacok dia pertandingan sepanjang hari, tapi kita ada sesi-sesi dia untuk sekolah rendah masa lain, sekolah menengah masa lain dan sebagainya, yang kita akan kongsikan dengan cikgu-cikgu sesi. So maksudnya kalau dia pasukan Alpha B tu dia akan join pertandingan mana dan sebagainya. Okay. Dan Menteri Besar Kelantan jangka Adir. Okay. Menteri Besar Kelantan dijangka Adir. Okay. Di majlis perrasmian di Pahang hari itu. Okay. So cikgu-cikgu yang bertanya berkenaan pertandingan 3D printer dan sebagainya, saya sarankan, of course kita akan kongsikan slide dengan rakaman ini, tapi kita juga sarankan cikgu-cikgu minta budak-budak anak-anak kita di sekolah itu masuk modul peringkat negeri. Di situ dah lengkap dah, nak bawa apa, nak design apa. Contohnya 3D printer itu ada modul dia dan dia kena design sendiri ikut modul tersebut, apa tema tersebut, apa masalah yang dia nak selesaikan, mereka kena design sendiri untuk, contohnya untuk pertandingan 3D printer ini. Okay. So kita sarankan, cikgu-cikgu rujuk kepada modul yang disediakan. Pertandingan EasyBoard prasekolah itu dia pertandingan peringkat kebangsaan nanti saja ya. Pertandingan peringkat kebangsaan, so dia tak ada kaitan dengan zon timur sekarang, zon timur 1 atau zon timur 2 ya cikgu Akmal. Cikgu Zul yang boleh minta cikgu-cikgu yang biasa dengan Telelimpik, robot di FC1, robot dan laptop disediakan. Okay, robot dan laptop disediakan, tidak perlu bawa apa-apa ya. Okay. Pendaftaran. Okay. So dalam sistem cikgu, dalam sistem telelimpik.my, cikgu boleh nampak QR. QR. Okay. Dan QR tersebut sekejap je, saya cuba tunjukkan kalau anda dapat di sini. Sekejap ya cikgu-cikgu. Okay, cikgu-cikgu. Okay, robot itu akan diberikan pada pagi pertandingan untuk pelajar-pelajar bersiaplah. Sebelum pertandingan, sebelum ada masa berlatihan itu, cikgu Zul akan dapat robot tersebut di cikgu Zul. Okay, so di dashboard cikgu-cikgu, Lydia, QR kat mana Lydia? Kat profile kan? QR. You have to go to the dashboard.
Sporty tak mau keluar dari Sporty because you tak ada. Okay. You tak join. Sorry. Saya tak join dalam sistem ni, saya tak join, tapi kalau cikgu buka di sini memang akan dapat dekat bawah sini. Okey, dekat bawah sini. Okey, dekat kawasan dekat mouse saya tengah pusing itu. Okey. Okey, cikgu akan nampak. Okey, cikgu akan nampak QR. So seorang cikgu saja ya. Seorang cikgu saja yang kena bawa QR ini ke kaunter pendaftaran. Okey. So bila cikgu bawa ke kaunter pendaftar, kita akan scan QR itu. Okey. Sekarang kalau cikgu scan QR itu memang takkan dapat apa-apa. Okey. Sistem kita yang kena scan QR tersebut. Lepas kita scan, kita akan dapat bag lah. Bag itu ada wristband, ada kupon dan kupon makanan. Okey, wristband ada kupon makanan, tak ada cendera hati cikgu ya. Okey, wristband dan kupon makanan. Kali ini sebab SOP baru, pelajar-pelajar kena ambil kupon makanan untuk sarapan dan makan tengah hari. Tapi cuma seorang cikgu yang kena pergi ke kaunter pendaftaran. Cikgu-cikgu lain boleh bergambar, ada jurugambar dan sebagainya. Okay. Pengangkutan dan penginapan. Faham. Okay. Negeri Pahang, kita tengah susun pengangkutan bersama dengan cikgu-cikgu dan jurulatih utama daripada kawasan Bentong kan? Okey, bersama daripada kawasan Bentong. So semua cikgu-cikgu Pahang kita tengah susun pengangkutan. Kebanyakan sekolah-sekolah Pahang tak ada penginapan. Okey, kebanyakan sekolah-sekolah Pahang tak ada penginapan. Untuk Kelantan, untuk negeri Kelantan bersama dengan Cikgu Rahman dan AJK lain daripada negeri Kelantan, jurulatih utama yang hebat daripada negeri Kelantan, kami tengah susun pergerakan daripada sekolah masing-masing atau kawasan masing-masing ke UMK Bachok. So Pahang dengan Kelantan tak ada isu pengangkutan. Penginapan. So pelajar-pelajar daripada Kelantan yang jauh sikit, kita akan ada penginapan daripada rumusan dan sebagainya yang lebih daripada 2 jam setengah. Daripada UMK Bachok akan ada penginapan di kawasan UMK. Yang itu untuk Pahang dan Terengganu. Pahang dan Kelantan. Okay, Pahang dan Kelantan. Untuk Terengganu, seperti tahun-tahun sebelumnya, cikgu-cikgu kena cari pengangkutan sendiri. Kalau boleh kita mohon. Okay? Kalau boleh kita mohon cikgu cari pengangkutan dengan sekolah-sekolah yang berdekatan. Katakan sekolah cikgu ada 20 budak, sekolah sebelah 20 budak. So kita gabung jadi satu bas. Okay? Dan minta cikgu-cikgu hantar invoice. Nanti dalam kumpulan Terengganu. Terengganu ada grup sendiri kan. Rasa Encik Syarul dan Encik Mukmin daripada Terengganu telah membuka kumpulan Telegram. Okay. So di kumpulan Telegram Terengganu kita akan share senarai. Okay. Kita akan share senarai list dokumen ini untuk cikgu-cikgu isi dan juga of course untuk penginapan. So, kalau cikgu-cikgu Terengganu yang jauh, rasa banyak yang jauh dan perlu penginapan, so cikgu akan isi. Ada hostel di UMPSA untuk pelajar-pelajar dan cikgu tinggal lah. So kita akan kongsikan 2 link ini sebelum petang ini. Kita akan kongsikan di grup Terengganu. Okay. So Terengganu kena cari pengangkutan sendiri dan kena bekerjasama lah macam tahun-tahun sebelum ni, atau cikgu-cikgu Terengganu dia aktif dan sebagainya, so dia boleh bekerjasama. Okay. Dan bergabung sama-sama lah. Macam di Terengganu sekolah imtiaz, biasa sekolah imtiaz ada pengangkutan sendiri, so tak menjadi masalah. Cuma sekolah-sekolah KPM dan sebagainya yang perlukan pengangkutan, disarankan untuk mengisi dokumen ini dan kita akan bayar sebelum bas bergerak. Bila yang nak buat payment untuk zone special, ada tarikh tak? Isnin. Okay. So kita akan bayar pada Isnin. So kita pengusaha bas Isnin, kalau semua dokumen lengkap tak ada masalah, kita akan bayar pada Isnin.
Kalau cikgu-cikgu yang bawa pakai kereta, cuma 4 budak atau 2 budak cikgu bawa pakai kereta, boleh claim mileage. Boleh claim mileage. Okay. Cikgu Nawal boleh cari grup Terengganu di kumpulan Telegram Timur. Di kumpulan Telegram Timur. Okay. Yang penting itu invoice dan sebagainya. Ini semua ada pada dokumen kita. Okay. Dan kita akan share link ya. Kita akan share link untuk cikgu-cikgu mula isi untuk cikgu Terengganu. Okay. Cikgu daripada SMK Kandis, kita akan mula pendaftaran biasa mula daripada pukul 8 lah. 7.45 pun okey lah sebab nak bagi sarapan kan. 7.45 pun boleh. Okey cikgu-cikgu. 7.45 kita akan berada di tempat pertandingan. Okey. Dan yang ini untuk yang memerlukan penginapan. Okey. Yang ini of course yang 2.5 jam lebih daripada 2.5 jam lebih daripada UMPSA Bacok. Okay. Yang ini kita mohon cikgu-cikgu ambil gambar sekarang, save gambar ini atau save QR ini ya. So cikgu-cikgu boleh isilah nama sekolah, email cikgu, berapa banyak cikgu, berapa banyak pelajar, berapa banyak lelaki, banyak perempuan dan sebagainya. Okay. Buat masa ini juga agak sangat-sangat penting untuk cikgu-cikgu nisbah. Okay. Selain daripada mendapat kelulusan atau kes-kes istimewa, nisbah sekolah rendah 8 pelajar 1 guru, sekolah menengah 8-1. Okay. Sekolah menengah pun 8 pelajar 1 guru. Itu nisbah dia. Okay. Itu nisbah dia ya cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu pendaftaran itu daripada pukul 7.50 sampai pukul 9. So katakan kalau dalam 1 jam mungkin bas akan jemput dalam 7.30 sampai ke 8.30 ya cikgu-cikgu. 7.45 tu kita dah buka, ada sekolah yang tinggal di hostel nak datang awal dan sebagainya. Pendaftaran sampai pukul 9. Dan kalau cikgu-cikgu ada sesi, katakan cikgu-cikgu ada sesi yang petang sikit ke sesi kedua, cikgu boleh daftar lambat sikit juga. Okay. So 10 murid memang ialah 2 cikgu lah. 1 ke 8 1 cikgu, 9 ke 16 2 cikgu dan sebagainya. Okay. So setiap 8 murid 1 cikgu. Setiap 8 murid 1 cikgu ya. So rasa itu macam persoalan cikgu Asnida dengan cikgu Amilah. So ini hostel UMPS, dia hostel aja. Okay. Yang ini kalau yang ada yang buat mileage lah. Tak apa, nanti dia link sama je kan, dia link lain-lain dia sama je kan. Satu link aja kan. Zon Timur penginapan. Lain-lain. Okay. Tapi untuk rasa yang ini tak ada, untuk Timur 2 tak ada pengangkutan. Okay, penginapan aja. Okay. So penginapan, so cikgu-cikgu di Kelantan yang jauh, saya tahu memang ada cikgu-cikgu yang Guru Musang, yang daripada Jeli yang 2.5 jam lebih. Okay. Yang ini semua cikgu-cikgu boleh. Okay. Boleh ambil gambar ini dan cikgu-cikgu boleh isi dengan kadar yang segera. Okay. Cikgu-cikgu boleh isi dengan kadar yang segera ya. Tapi yang ini pun yang perlukan penginapan, kita akan liaise juga dengan JP yang Kelantan nanti ya. So makanan pagi pelajar-pelajar akan dapat food truck. Pelajar-pelajar akan dapat food truck. Kita tak janjikan yang macam ni ya, dia sampel aja. Jangan-jangan pagi cikgu datang cari nasi lemak, tiba-tiba kita tukar mi goreng, jangan marah kita pula. Ada benda kita tak boleh kawal. Okay. So pagi cikgu daftar terus ambil kupon bawa budak-budak makan. Okay, budak-budak boleh beratur nak ambil makanan di mana kita ada makanan berat dan makanan ringan, bergantung pada apa budak-budak itu suka, apa budak-budak itu nak. Okay. So they can come, they can get their food, mereka boleh makan. Breakfast ada canopy ya. Okay. Breakfast ada canopy. Okay. Cikgu cikgu, saya penat. Izzati Zailani. Cikgu Izzati Zailani. Okay. So untuk Cikgu Izzati Zailani, penginapan
hanya untuk 2 jam lebih daripada UMPS. Jadi kalau sekolah cikgu tak nak tinggal di hostel, tak wajib. Okay? Atau kalau sekolah cikgu 2 jam daripada Gambang pun tak wajib ya. Cikgu Noor Eza, Cikgu Eza lah, Cikgu Eza senang sikit ya cikgu, jangan marah ya. Okay. So itu untuk kawan pagi di kanopi ya, di kanopi. Okay. Okay, itu di kanopi. Cikgu HP, 2 murid. Tentatif ada tadi, kita akan share tentatif dalam grup juga. Cikgu HP nanti boleh DM mana-mana admin untuk kita bantulah. Sebab kita tengok negeri mana juga. Setiap negeri ada urusan, ada pengurusan berbeza kan. So kita tengok bagaimana pula. Okay. Lepas tu makan tengah hari, adakah ada voucher? Akan ada voucher. So, pelajar-pelajar boleh pergi ke mana-mana food truck dan claim. Okay. So dia nak burger ke, dia nak chicken tenders ke, dia nak nasi buttermilk ke, dia nak nasi ayam goreng kunyit ke, dia boleh claim. Okay. Dia boleh claim di kaunter mana yang dia nak. Di kaunter mana yang dia nak. Okay. So di kaunter mana dia nak, dia boleh claim. Okay. Okay. Untuk menjawab soalan cikgu yang baru masuk tadi, cikgu daripada negeri mana cikgu? Cikgu ANN, tingkatan kod. Okay, Cikgu Terengganu boleh bekerjasama dengan cikgu-cikgu yang berdekatan untuk membuat pengurusan bas seperti tahun sebelum ini, tapi tim kita akan bantu membayarkan bas tersebut. So, seperti tahun-tahun ini juga boleh minta cikgu-cikgu Terengganu yang lama, kita akan bantu bayar bas itu sebelum bas itu bergerak. Pembayaran bas akan dibuat pada 17 iaitu pada hari Isnin depan. Untuk Kelantan seperti dikongsikan tadi, semua pengangkutan di bawah pengurusan JPN. JPN akan kongsikan senarai pergerakan setelah siap. So untuk Kelantan tidak boleh claim pengangkutan sendiri. Untuk Kelantan semua pergerakan di bawah pihak JPN negeri. Okay. Pihak Institute dan pihak Teknik bekerjasama dengan pihak negeri. So kita akan kongsikan senarai sekolah-sekolah Johor pula. Sekolah-sekolah Terengganu kita akan kongsikan dalam grup, so cikgu-cikgu boleh share. Cikgu-cikgu boleh share mana yang sekolah-sekolah berdekatan untuk bekerjasama. Boleh cikgu Wadiah? Ya cikgu, macam tahun-tahun lepas kalau kita sewa van boleh claim cikgu. Okay, kalau kita sewa van kita boleh claim. Cikgu Ideonaton, kalau cikgu-cikgu dah isikan, berang ke di sistem, nanti kita akan kongsikan surat jemputan lah. Tapi biasanya untuk surat JPN sudah ada. Surat JPN Kelantan dah hampir siap. Terengganu akan keluar minggu ini. Pahang pun surat dia hampir siap ya. Ain check-in pukul berapa Ain PMPSA? Kita akan update masa check-in. Syarwi Cikgu Nurul dia ikut nisbah ya. So walaupun 2 tim, kalau peserta 4 atau 8, buat masa ini cuma 1 cikgu dibenarkan. Ya, Cikgu Adiani untuk Terengganu kalau jauh sangat memang akan ada memang akan ada penginapan untuk cikgu dan pelajar ya. Jadi macam cikgu-cikgu Dungun, cikgu-cikgu Kuala Terengganu, yang kawasan-kawasan berdekatan dengan Pang, memang tak dapat penginapan lah.
So, apa-apa soalan lain, cikgu, yang soalan saya boleh jawab? Yang untuk penginapan dia senang aja ya. Penginapan dia kena jarak. Okay, dia kena jarak pergerakan kalau kita kira dia kena jarak pergerakan dia lebih daripada 2 jam setengah. Okay, lebih daripada 2 jam setengah. So contohnya marang biasanya dia di bawah 2 jam setengah. So marangnya kecuali kalau dia jauh dia tak dapat penginapan. Okay. Yang kita bagi penginapan cikgu-cikgu hanya di UMPSA ya. Penginapan hanya di UMPSA. Walk-in sekolah kena urus sendiri penginapan ya. Untuk walk-in pengangkutan dan penginapan pada kos sendiri. Di sekolah rendah kita akan mulakan pertandingan online tak lama lagi. So kita akan kongsikan tak lama lagi ya. Dalam Pahang kita sebenarnya tengah susun bas. So kita akan kongsikan pergerakan bas yang telah kita akan tolong bayar juga. So kita dah bagikan name list kepada PT-PT di Pahang, so dia akan bantu ya. Walk-in tak dapat ya. Walk-in tak dapat penginapan, tak dapat pengangkutan cikgu-cikgu. Walk-in tak dapat penginapan, tak dapat pengangkutan. Cikgu daripada SK Kamil 3 semua boleh rujuk di App Team. Dah buka dah modul peringkat negeri. So untuk walk-in satu syarat kena daftar dalam sistem dulu. Kita juga akan kongsikan satu simple form untuk walk-in, so kita boleh estimate number walk-in. Cikgu kita akan kongsikan semua ni dalam grup Timur. Linda nanti share slide dalam grup Timur boleh Linda? Share slide dalam grup Timur, share slide dalam grup Kelantan, share slide dalam grup Terengganu, share slide dengan Cikgu Fatih atau share dengan Cikgu Pahang. Slide ini. Untuk sekolah-sekolah YIK, sekolah-sekolah imtiaz. Mana siapa lagi? Ya, YIK and imtiaz. YIK imtiaz di Terengganu, YIK di Kelantan. Kita telah pun hantar surat jemputan kepada YIK sendiri. Untuk walk-in, bila diorang klik cuma ada Melaka dengan Johor. Kita dah tukar dah. Cikgu K dah tukar dah. Kalau cikgu-cikgu tak jumpa modul, tolong DM mana-mana admin kumpulan Telegram ya. Boleh tak kita share kumpulan Telegram ini ya? Ya, saya Timur lah. Cikgu prasekolah hanya untuk peringkat kebangsaan ya. Cikgu prasekolah untuk peringkat kebangsaan. Ya, walk-in tahap 1 sampai tahap 12 boleh join. Walk-in tahap 1 sampai tahap 12 pula. Tahap 1 sampai tahap 6 boleh join. Saya cikgu seperti saya kongsikan di awal taklimat tadi, keadaan kesihatan saya tidak begitu mengizinkan. Saya minta maaf tadi ya. Kereta roket boleh tak bawa peralatan sendiri? Tidak boleh cikgu. Kereta roket tidak boleh membawa peralatan sendiri ya. Ya cikgu, cikgu boleh save QR di dashboard itu dan tunjuk di kaunter pendaftaran. Cikgu Afizi boleh pergi walk-in ke UMPSA Gambang. Cuma pelajar walk-in ni tak ada penginapan, tak ada pengangkutan dan tak ada makan. Dan kalau nak bawa pelajar lebih itu pun pelajar lebih di luar daripada kota, so tidak ada penginapan, tidak ada makan, tidak ada penginapan untuk pelajar-pelajar lebih ini. Yang kita bagi itu ialah untuk peserta Talimpik dan guru mengikut nisbah dia. Okay. Cikgu Rustita cuba cek di App Team. Minta pelajar-pelajar sign in. Akaun pelajar-pelajar yang terlibat itu, minta dia orang sign in, minta dia orang cek. Linda tolong cek dengan baik bengkel peringkat negeri.
Okey. Cikgu K, ya betul. 1, 2, 3 boleh join walk-in ya Cikgu K. Okey, buat masa ini kita akan minta cikgu-cikgu satu tukar nama. Memang boleh tukar nama guru pembimbing ya. Nama pelajar tidak boleh tukar. Nama guru pembimbing itu boleh tukar. Okey. Kalau ada tim PPKI, mohon DM saya. Kalau ada tim PPKI yang join pertandingan teras. Yang join pertandingan teras. Okey. Setiasa arena tu pertandingan online dijangka buka pada 20 September nanti. Cikgu, kos barang apa cikgu? Semua barang disediakan, tak ada barang diperlukan. So, kos barang apa cikgu? Team member tidak dibenarkan tukar. Ada dah banker negeri telah pun buka tapi kena sign in pakai akaun pelajar. Kalau cikgu bawa guru lebih, dia memang tak akan dapat kupon makan lah. Kupon makan, penginapan dan pangkutan. Kalau nak bawa guru lebih, memang kita tidak akan sediakan. Saya takdiman dia akan tamat kejap lagi. Okay, kalau cikgu tak nampak, cikgu boleh DM saya atau DM Encik Wayang ataupun Cik Linda. Ya, seorang tarik diri, 3 kita terima aja. Makanan dan minuman hanya pada masa pertandingan cikgu-cikgu. Makanan dan minuman hanya pada masa pertandingan. Easy board prasekolah ke Pelakar Kebangsaan. Kalau layak kita akan kongsikan. Apa yang disediakan dan sebagainya ya. 3D printing tugasan dia cuma akan tahu pada pagi pertandingan. Cikgu Nolida semua disediakan. Robot, drone semua disediakan. SMKN kalau cikgu bercakap pasal AI FC1 FC1 AI itu bawa alat tulis saja. Laptop dan robot disediakan. Cikgu Amila daripada negeri mana? Wipe AI Terengganu pertandingan walk-in. Wipe AI Terengganu pertandingan walk-in. So memang tak ada penginapan, pengangkutan dan makanan ya. Ya, cikgu boleh pakai Tinkercad Fusion dan sebagainya. Cikgu SK Keluru daripada Terengganu, so cikgu boleh kongsilah dengan cikgu-cikgu lain. Cikgu-cikgu lain boleh discuss pendekatan. Lepas tu boleh datang sama-sama. Kita akan kongsikan dalam list Terengganu sekolah-sekolah yang layak. Ya, drone, laptop sendiri. Robot tempur tak perlu laptop. Robot tempur cuma perlukan phone Android. Android. Tugasan sebenar hanya pada pagi pertandingan, masa pertandingan. Tapi dekat banker akan ada tugasan-tugasan yang berlatih lah. Tugasan-tugasan untuk berlatih di banker negeri, Cikgu Afsar. Untuk WEC tak perlu buat apa-apa. Kalau nak dibawa laptop untuk buat kajian. Laptop atau phone untuk mereka buat research ataupun kajian. Ya betul Cikgu Atira. Semua seperti gunting, pisau, foam, canister roket, tayar semua disediakan untuk WEC Cikgu Atira. Aminah, CSI bawa apa? Tak perlu bawa apa kan CSI? Alat tulis saja. CSI bawa alat tulis saja. Calculator, sorry. CSI kena bawa calculator. 3D untuk belia tugasan diberikan pada pagi pertandingan. Untuk sekolah menengah, cikgu boleh rujuk pada bengkel. Bengkel. Penginapan 1 hari saja. So, cikgu datang 1 hari lebih awal. Lepas pertandingan, cikgu bergerak balik dah pukul 5.30 sampai dah sekolah tu dah pukul 9. Kalau sekolah tu betul-betul jauh dan melibatkan pergerakan malam, tolong DM mana-mana urus setia yang terlibat. Idea Newton 20 hari bulan kan? Idea Newton 20 hari bulan. Idea Newton 20 hari bulan ya. Dah cikgu, tak payah beli set semua cikgu. Budak-budak berlatih cukup, budak-budak pandai. Biasanya tim yang menang itu tak ada apa-apa dan first time mereka datang.
Ya cikgu, kereta roket tu bina. Okay, kereta tu bina masa pertandingan. Tema kereta roket. Dia tak ada tema cikgu, dia bina kereta roket ajakan Linda. Bina kereta yang terlaju, ada spesifikasi dia. Ya cikgu Rosli, makanan dan minuman hanya pada waktu pertandingan. Makanan dan minuman hanya pada waktu pertandingan ya, pada hari Ahad ya. Cikgu, izin buat puas sekolah hanya untuk peringkat kebangsaan. So memang tak ada pertandingan semasa zon untuk puas sekolah. Kalau sekolah cikgu, kalau kita buka Google Maps, dia 2 jam setengah, dia layak untuk penginapan. Betul cikgu, WEC hanya tahu masa pertandingan. Sekolah menengah pada 19, sekolah rendah pada 20 hari bulan. Ya cikgu Syakir, betul. Cikgu Adiani, kita akan kongsikan cara mendaftar untuk walk-in. Yang penting mereka tak boleh daftar dalam sistem. Ya cikgu Kamil, cikgu dari PSK Kamil, Duan kena bawa laptop. Duani, WEC cikgu Duani, WEC tu laptop digalakkan bukan diwajibkannya. Laptop kalau mereka dah buat research dan sebagainya ke. Biasa cikgu Fasya, kalau cikgu Fasya mohon akan ditolak lah, akan ditolak kecuali kalau ada sebab-sebab yang munasabah ya cikgu Fasya, sorry. Ya cikgu Suzy, kita galakkan berada pada datang bergerak pada pagi yang sama dan balik pada hari yang sama. Ya cikgu Man, semua bahan kereta roket akan disediakan. Ya, kita akan mula share slide je. Kita akan mula share slide. Ya cikgu Zul, ada formulasi, ada simulasi. Ada simulasi yang cikgu boleh dapat di bengkel peringkat negeri. Idea Newton biasanya dia size major cikgu, dia size major. Tugas dia berbeza sikit cikgu Lana. Tugasan ada kaitan tapi dia berbeza sikit lah. Memang dia lebih susah. Ya cikgu, WC barang-barang yang disediakan. Semua ada bengkel cikgu Man, semua ada bengkel atas sistem. Kalau boleh itu kita mohon cikgu-cikgu yang layak mendapat penginapan. So untuk negeri-negeri Pang dan Terengganu yang 2 jam setengah lebih daripada UMPSA Gambang, tolong isi borang penginapan sebelum 14 Ogos. Kita akan kongsikan dalam grup ini secepat mungkin dalam grup Telegram link dia untuk isi. Untuk cikgu-cikgu Kelantan, mohon isi sebelum 16 Ogos yang memerlukan penginapan. Okay. WEC kita akan, ya WEC boleh bawa phone ya. Cikgu-cikgu jangan confuse timing di sini ya. Di sini kita ada cikgu Pang dan Terengganu. Pang dan Terengganu sekolah menengah pada 19 hari bulan, Belia pada 20 dengan Belia dan sekolah rendah pada 20. Kita juga ada cikgu Kelantan. Cikgu Kelantan semua pada 23 bulan Ogos. Okey. Cikgu Kelantan menengah, Belia dan kanak-kanak pada 23 Ogos. Pasukan-pasukan yang layak saringan automatik akan dapat akses ya, akan dapat akses menggunakan username dan password pelajar tersebut ya.
So mereka boleh rujuk pada username dan password pelajar tersebut untuk dapat akses pada bengkel peringkat negeri. Betul lah. Ke depan lah. Hai. Kita akan share tentative slide dan sebagainya dalam grup ini ya. 24 hujung bulan. Ada cikgu yang kena mute kot. Halo cikgu 24 kita dengar. Ya cikgu, kalau tak ada option boleh sewa van ya. Cabaran banyak bandar pintar itu ialah cabaran online. Cabaran bandar pintar itu ialah cabaran online. Okay, ada share dah grup Timur. Ada share grup Timur, cikgu-cikgu tak boleh join, boleh mula join. Nampak dah cikgu-cikgu dah mula join. Okay. So apa-apa soalan cikgu boleh juga tanya pada grup Telegram ya. Cikgu boleh tanya pada kumpulan Telegram. Kita akan share semua format pertandingan dalam grup Timur juga, dalam grup Timur. Dan kita akan kita dalam kumpulan Telegram Terengganu juga yang dianjurkan oleh pihak JPN Terengganu untuk kita jawab soalan-soalan cikgu ya. So thank you cikgu-cikgu semua. Kita jumpa di zon Timur nanti. Nanti jumpa, jangan lupa kirim salam. Saya akan berada biasanya saya ada di kaunter berdaftar ni cikgu-cikgu. So apa-apa masalah cikgu boleh terus berjumpa dengan saya di Terengganu nanti di UMPSA Tambang dan di UMK Bacok. Okay. Thank you so much cikgu-cikgu. Atau di sini banyak cikgu-cikgu kawan saya daripada dulu juga, daripada tahun 2022 yang join Telimpik. So kita akan berjumpa di Kelantan dan di Pahang pada tahun ini. Bye-bye. Thanks semua.